Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, hari ini kita akan masuk ke bab yang ke-13, iaitu bab teorem Pythagoras. Okey, untuk teorem Pythagoras, yang pertama sekali awak kena tahu hypotenuse. Apa itu hypotenuse? Hypotenuse ialah garis yang bertentangan dengan sudut tegak 90 darjah. So, dekat sini dia ada bagi beberapa contoh. Contohnya yang pertama, dia tunjuk dekat sini sudut tegak je. So bertentangan dia kat depan ni lah kan. Lepas ni, ini adalah hypotenuse. Okay, untuk contoh kedua pun sama. Kat sini sudut tegak dia, hypotenuse dia adalah kat sini. Okay, ketiga pun sama dan keempat pun sama. Okay, seterusnya kita akan tengok teorem Pythagoras. Okay, teorem Pythagoras ni dijumpai oleh satu saintis matematik yang bernama Pythagoras. So, dia buatlah nama dia jadi teori Pythagoras. So, dalam teorem Pythagoras ni ada satu formula yang penting, iaitu A kuasa 2 tambah B kuasa 2 sama dengan C kuasa 2, di mana C adalah hypotenuse. Okay, jom kita tengok contoh soalan dia. Okay, kat sini dia ada bagi satu segitiga, iaitu segitiga PQR. So, jarak di antara P ke Q dia ada bagi nilai dia 3, Q ke R dia bagi nilai dia 4, dan dia suruh cari nilai di hypotenuse ataupun C. So, macam mana nak buat? Kita gunakan formula tadi yang atas ni. Kita masukkan dia nilai P ke Q kuasa 2. Jangan lupa tulis kat sini 3 kuasa 2 tambah dengan Q, nilai Q ke R, iaitu 4 kuasa 2. Dan kita akan dapat nilai dari P ke R, iaitu hypotenuse kuasa 2. So, apabila kita tekan kalkulator, kita akan dapat 9 tambah 16. P ni bukanlah jawapan panjang P ke R. So, untuk dapatkan jawapan panjang P ke R, kuasa 2 ni kalau nak hilangkan atau mematikan dia, awak kena buat ni perumah dia ataupun punca kuasa. Punca kuasa 25, awak akan dapat 5. So, jawapan dia P ke R adalah 5. Okey, baca kat sini. Kuasa 2 dipindahkan jadi punca kuasa 2. So, macam yang awak belajar, kalau tambah, pindah ke belakang jadi tolak. Sebaliknya, tolak ke belakang akan jadi tambah. Darab ke belakang akan jadi bahagi, dan bahagi ke belakang akan menjadi darab. Pindah tempat. Okey, so dekat kuasa 2 ni, kalau awak pindah kuasa 2, awak kena buat punca kuasa. Okey, so kita tengok soalan yang seterusnya. Okey, sekarang ni dia bagi contoh yang sama juga dengan yang atas. So, awak just masukkan dia dalam formula tadi. Jadilah panjang P ke Q, awak ambil je 5, tak balik 5 kuasa 2. Panjang Q ke R, awak ambil 7 kuasa 2. Dan hasil tambah dia, awak akan dapat 74. 74 ni bukan jawapan untuk C lagi. So, awak kena buat punca kuasa 2. Punca kuasa 2 macam ni lah, macam rumah ni. So, dalam teori Pythagoras ni, awak mungkin boleh dapat nombor bulat, ataupun awak mungkin boleh dapat nombor macam ni, nombor perpuluhan. So, panjang dari P ke R, P ke R, P ke R adalah 8.60. Kalau dalam kalkulator dia akan ada banyak nombor kat belakang. So, awak ambil 2 tempat perpuluhan sahaja. Hypotenuse mesti C, tulis kat sini. A dan B adalah dua garis berbentuk huruf L pada sudut tegak. Ini pun contoh yang sama juga, serupa. Just masukkan dalam nilai formula, iaitu formula dia A kuasa 2 tambah B kuasa 2 sama dengan C kuasa 2. Masukkan, awak akan dapat 117.
dan jadikan dia punca kuasa dan awak akan dapat 10.82 kat sini. 10.82. Okey, ambil 2 tempat perpuluhan untuk P ke R. Okey, ni pun sama. Okey, ni pun sama juga. Kalau yang ni pula dia suruh cari nilai daripada R ke Q, which is bukanlah hypotenuse dia. Hypotenuse dia dah bagi nilai. So kat sini awak gunakan pelajaran persamaan linear yang awak belajar dekat bab 6, macam mana nak ubah dan nak pindah, guna kaedah pindah. So kat sini dia dah bagi 49 tambah Q ke R kuasa 2 sama dengan 625, iaitu 25 kuasa 2, iaitu nilai hypotenuse. So awak pindah 49 ni ke belakang, jadilah 625 tolak 49. So awak akan dapat 576. Bila 576 ni awak kena buat dia punya punca kuasa untuk dapatkan nilai Q ke R. Okey, faham daripada sampai situ? Boleh faham? Okey, seterusnya dekat soalan dalam peperiksaan ataupun soalan dalam latihan, dia akan cantumkan dua segitiga. So kat sini kalau kita nampak ada dua segitiga, segitiga pertama dan segitiga kedua. So macam mana awak nak cari? Mula-mula awak pisahkan dia. Segitiga pertama ni awak ada dua maklumat, iaitu daripada P ke Q awak ada 6, manakala Q ke R awak ada 8. So awak bolehlah cari dia punya hypotenuse. Kita dah cari kat sini, penyelesaian dia dekat sini sama juga dengan penyelesaian kat atas, dia dapat 10. 10 ni kat sini. So dia nak cari dekat bahagian sini, bahagian belah atas ni. Okay, dia nak cari bahagian sini, atas ni. So macam mana? Kan kita dah dapat 10 tadi. So dia ada bagi maklumat 9 kat sini. So awak just masukkan nilai dekat dalam formula. Nilai dalam formula, so awak akan dapat nilai dia 181. 181 awak punca kuasakan dia dan ambil 2 tempat perpuluhan untuk nilai P ke S, iaitu 13.45. Okey, ni pun sama contoh soalan ataupun contoh latihan yang akan diberikan. So awak ambil dulu segitiga yang ada maklumat yang lengkap, ada dua maklumat. So kat sini daripada P ke R awak ada 7 dan P ke Q awak ada 4. So awak just cari daripada R ke Q. Jangan keliru dengan tajuk yang lain. Untuk teorem Pythagoras sekarang ni, untuk level awak just ingat ini dulu. Formula ni dulu. A kuasa 2 tambah B kuasa 2 sama dengan C kuasa 2. So dekat sini awak akan dapat nilai daripada R ataupun Q ke R. Awak akan dapat 5.74. Ambil 2 titik perpuluhan. So bila dah dapat 5.74 ni, awak just cari nilai yang dia nak daripada S ke R. Maksudnya ni dia bagi soalan yang berbentuk macam ni. Awak ada dah maklumat untuk Q ke T dan juga T ke S. Dia nak daripada S ke R kan. So kita dah ada nilai yang dekat R ke Q. Awak cari nilai daripada S ke Q pula. S ke Q awak akan dapat 18.33. So awak kat sini awak just tolak je nilai SQ tolak RQ ataupun QR balik. Okey. So kita akan dapat nilai akhir dia adalah 12.59 untuk soalan yang ini. Okey, seterusnya okey, ini kalau awak tak faham lagi, awak tengok balik video ni macam mana dia cari nilai daripada S ni ke R.
Maksudnya dia cari yang sini dulu dan dia cari keseluruhan ni. Lepas tu dia tolak je lah. Yang keseluruhan tolak. Keseluruhan ni tolak dengan nilai daripada R ke Q. So awak akan dapat 12.59. Seterusnya contoh yang seterusnya sama juga. Dia nak cari nilai daripada T ke S. So awak cari satu persatu lah. Daripada awak cari P ke R dulu. Lepas tu awak dah dapat daripada P ke R. Awak cari daripada P ke R dia dapat 15. So daripada sini ke sini dapat 15. Tengok dia punya tu, dia buat garis kecil kat sini kan. Dalam soalan ada garis kat sini, maksudnya sama nilai dekat sini dengan kat sini sama. Maksudnya daripada P ke T sama dengan T ke R. Awak dapat keseluruhan tadi adalah 15. So awak bagilah 2. Bagi 2 awak akan dapat 7.5. Sini T ke R 7.5. So daripada situ awak boleh cari nilai daripada T ke S. T ke S gunakan formula yang sama, iaitu A kuasa 2 tambah B kuasa 2 sama dengan C kuasa 2. So jawapan dia adalah 15.88. Okey, itu saja untuk bab 13, iaitu teorem Pythagoras. Bye.